saya boleh fikir lah pula. Saya just angguk-angguk je. Ni saya habis. Tak apa, tak payah. Seorang pengguna media sosial, dikenali sebagai Dayah Sis 01, berkongsi pengalaman berdepan situasi kurang menyenangkan ketika berada di sebuah premis makan di kawasan Baling. Menurutnya, ketika sedang menunggu makanan, seorang individu datang meminta derma. Beliau hanya tersenyum sebagai tanda hormat tanpa memberi sebarang respon. Namun, selepas menyatakan tidak mengapa dan mengucapkan terima kasih, individu berkenaan dikatakan terus berubah nada suara dan menunjukkan reaksi marah. Dayah Sis 01 menjelaskan bahawa dia tetap memilih untuk bertenang dan tidak membalas tindakan tersebut kerana masih menghormati orang lain di sekelilingnya. Beliau menegaskan, tujuan perkongsian itu hanyalah untuk menjelaskan situasi sebenar dan menasihati agar setiap pihak saling memahami serta menjaga adab ketika berurusan dengan masyarakat. Kalau tak muih, saya bukan paksa ni abang. Kalau tak muih, tak apa, minta maaf, minta adab ke. Ya, saya boleh fikir lah pula. Saya just angguk-angguk je. Ni saya habis. Tak apa, tak payah. Saya menghormati cik lah. Cik bagi tahu saya just angguk lah. Tegak. Saya mari juga habat lah kata habis tak ada ke, kes tak ada ke, ikut lah. Saya tak cakap apa, saya just cakap tak apa, terima kasih je. Ya? Just terima kasih je lah. Cik nak apa sekarang? Alah. Saya bukan kata ada paksa, tapi kena dia juga. Kalau tak bagi habat dia awal, saya boleh fikir lah pula. Okay, and then? Ya? Then kalau you pun saya tak cakap macam tu dari awal, kenapa cik nak marah ke? Saya nak marah lain kali. Okay. Lain kali tak boleh lah. Muka kata, kalau tak udah mogok, habat di awal lagi saya dah kata apa. Okay. Saya tak rugi apa. Nabi Muhammad tak rugi apa. Tapi kok dia tak rugi. Abang dia awal-awal saya lebih kurang pula. Yalah. Dia kata paksa. Kalau paksa dia tak boleh nunggu itu. Dah. Tapi kok abang dia awal-awal saya lebih kurang pula. Okey. Tiba cakap orang macam tu.